Kerana tarawih ni sebenarnya berapa rakaat? Berapa rakaat tarawih ni? Ada yang kata 20, ada yang kata 8. Dan yang ketiga, dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala berikan kita at-tarawih. Weh, 9 dah. Tuan-tuan boleh? Saya minta lagi lebih kurang 15 minit boleh? Allah Ta'ala bagi kita tarawih. Tapi biasalah, masuk bulan puasa ni rutin orang Melayu gaduh 8 ke 20. Pening berapa? Tak buat langsung. Itu legend lah kalau tak buat langsung. Dia tak payah gaduh benda ni. Perleh, saya JK Fatwa perleh, ahli jawatankuasa fatwa perleh. Perleh terbuka. Kita minta paling kurang 8. Siapa nak buat 20 silakan. Kerana kita minta paling kurang 8 sebab ada hadis. Nabi kata man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ajru qiyamil lailah. Sesiapa yang salat bersama dengan imam sehingga imam selesai, maka Allah Ta'ala akan tulis untuk dia pahala seperti mana dia mendirikan satu malam. So kalau imam tu buat 8, kita buat 8 sebelah 3 rakaat witir. Imam bangun, kita tak bangun dulu, kita akan dapat pahala satu malam. Tapi kalau imam buat 20, takut-takut sampai 8 Bilal pun tak ada. Takut-takut sekerat je orang salat dengan imam, jadi tak dapat kelebihan tu. Jadi perleh kata 8 lah paling kurang. Siapa nak buat lebih silakan. Kita tak ada masalah dalam benda ni. Walaupun ada sebahagian negeri kata mesti 20, kita kata benda ni benda sunat. Benda ni benda sunat. Jadi kita tak perlu nak berkeras sangat. Kerana tarawih ni sebenarnya berapa rakaat? Berapa rakaat tarawih ni? Ada yang kata 20, ada yang kata 8, ada yang lebih legend. Ada ustaz yang lebih legend, video dia viral dekat Facebook, dekat YouTube. Siapa buat 8 tak dapat pahala tarawih. Ish, bila masa dia deal dengan Allah buat pahala ni? Alasannya tarawih diambil daripada perkataan tarwihah. Tarwihah 1 kali rehat, tarwihatan 2 kali rehat, tarawih 3 kali dan lebih kali rehat. Maksudnya 3 ke atas baru dipanggil tarawih. Kalau 2 kali rehat baru tarwihatan. Jadi orang dulu ni nak rehat, tarwihah tu masuk rehat. Rehat bila? Lepas 4 rakaat solat, rehat. Baru 1 tarwihah. Buat 8, 4 kali rakaat, 4 kali lagi tarwihatan, baru 2 kali rehat. Sedangkan tarawih ni 3 kali dan ke atas. Maka sebab tu kena buat 20 baru dapat pahala tarawih. Kita kata janganlah buat macam tu. Nampak sangat kita ni tak membaca. Perkataan tarawih tu datang kemudian. Nabi tak panggil tarawih, Nabi panggil man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Maksudnya tarawih ni pada zaman Nabi digelar sebagai qiyam Ramadan, qiyamul lail. So solat tarawih dengan qiyamul lail hari biasa sebenarnya tak ada beza. Dia solat malam. Cuma beza dia, kita buat lepas isyak berjemaah di masjid. Itu lah. Jadi berapa rakaat solat qiyamul lail? Nabi sebut dalam hadis, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak ada had. Tak ada had. Cuma orang tanya Aisyah dalam hadis Bukhari,
Berapa Nabi solat tarawih macam kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Macam mana Nabi solat pada waktu malam di bulan Ramadan? Macam mana qiyam Nabi bulan Ramadan? Sahabat tanya pada Aisyah. Aisyah kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu ala 11 rak'atan. La yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Ala 11 rak'atan. صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى 3. Aisyah kata Nabi SAW dalam bulan Ramadan ke di luar Ramadan ke, Aisyah kata tak ada beza. Solat malam Nabi di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Nabi salat 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan kamu tanya tentang panjang dan kualitinya. Dan Nabi salat lagi 4 rakaat, 2-2. Jangan kamu tanya tentang panjang dan kualitinya. Kemudian Nabi salat 3 rakaat. Menunjukkan solat Nabi adalah 8 rakaat, tapi 8 rakaat Nabi itu panjang. Kalau solat 8 rakaat tak dapat pahala tarawih, nak kata ke apa kat Nabi? Takkan Nabi tak dapat pahala tarawih? Ni siapa Nabi ni? Cuma bila masuk zaman Umar Ibn Al-Khattab, orang tak larat nak berdiri lama. Sebab 8 rakaat ni mula lepas isyak, habis dekat-dekat nak subuh. Jadi berapa lama nak berdiri 1 rakaat? Sejam lebih. Sejam lebih berdiri. Tak larat. Tambah kita ni gaut, tak larat. 1 rakaat bukan 1 kali, bukan 2 rakaat, bukan 1 kali solat sejam. 1 rakaat sejam lebih. Imam baru baca 2 muka, komplain dah. Kan? 2 muka kira 15 minit lah. Ke 20 minit. 1 rakaat. Ini sejam. Tak larat. Maka Umar dia panjangkan, dia banyakkan rakaat jadi 20. Dia banyakkan rakaat supaya tempoh berdiri itu tak lama. Umar tak buat bid'ah. Kerana Nabi tak pernah letak had. Nabi tunjuk 8. Tapi Nabi tak pernah kata mesti 8. Tak. Nabi buat 8. Siapa buat lebih, nak buat lebih, silakan. Maksudnya dia akan kurangkan tempoh berdiri tu. Dia akan lebihkan rakaat. Bila masuk zaman Imam Malik, Imam Malik dia tengok orang Mekah, bila dia solat 4 rakaat, mereka akan tawaf sunat. Sementara tu. Sementara nak rehat, tak ada buat apa, tawaf sunat. Lepas tu solat lagi 4, lepas tu tawaf. So orang Mekah buat 20 rakaat. Dia ada 4 kali tawaf. 4 kali rehat lah. 4 kali tawaf. Imam Malik duduk Madinah, dia tak ada tempat nak tawaf. Jadi dia kata kita gantilah. Tempat yang orang Mekah tawaf tu kita tambah lagi 4. Sebab kita orang Madinah mana tempat nak tawaf. Jadi 4 kali rehat yang orang Mekah buat diganti dengan 4 rakaat. 4 kali 4, 16. Campur dengan 20, 36. Sebab itu mazhab Malik kata tarawih 36 rakaat. Sebenarnya tak ada had. Itu cadangan yang terbaik, yang afdal. Sebab tu saya katakan, kita tak usah gaduh. Ada orang nak buat 8, silakan. Ada orang nak buat 20, silakan. Orang tu dia kerja shift malam hari tu. Dia kerja kilang shift malam. Minggu tu dia kata macam ni miss lah solat tarawih. Dah tak miss. Masuk shift malam, boleh buat 2 rakaat ke 4 rakaat. Cukup dah. Dapat pahala tarawih. Cuma tak dapat lah macam orang solat 8 dengan 20. Pahala lain lah. Tapi jangan tinggal lah. Dapat 2 pun cukup. Daripada tak ada kan lebih bagus.